Hey, welcome back to Syarifan. Mantap. Okay, so untuk hari ini kita masih lagi dalam Lover versus Fighter. Okay, so untuk game kali ni kita akan main game ni. Aku tahu fun bagi korang semua dan fun bagi viewers juga untuk menonton rasanya lah. Game ni adalah situasi abjad berantai. Best lah. Kita bagi situasi A, B, C, D, E. Okay. Alright. Jadi macam biasa game ni korang pun dah tahu, korang dah pernah main kan, cuma berlainan partner. So sekarang ni ada berlainan partner juga. So kita akan mulakan game ni. Kita ada tim Lover dan juga Fighter. Okey, jadi untuk hari ni macam biasa partnership akan pergi ke depan. So siapa yang last survive adalah pemenangnya. Okey. Cuma yang tak datang hari ni adalah Papa. Papa tak datang, Syami dan juga Sophie Lovemat tak datang hari ni. Sophie tak datang hari ni. Apa Syafi tak datang kalau kira hari ni lah. Syah dengan Fi tak datang hari ni. Gaduh semalam. Gaduh? Kenapa gaduh? Gaduh semalam. Bukan gaduh. Sebab semalam si Papa ni dia tengah live. Lepas tu aku bagi donation, aku tulis Sophie Lovemat. Tu dia marah. Tu baloh. Dia marah. Dia kata dia nak refund balik duit tu. Gitu. Okey, jadi apa pun kita akan mulakan dengan tim Lover Fighter. Untuk Fighter, kita bawa masuk Asri. Ya. Dan untuk Lover yang akan menentang Asri adalah Kaina. Yes, Kaina. Okay, so peraturan dia sedang tidak boleh sebut yang perkataan yang sama dalam round. Maksudnya kalau masuk ke next round tak boleh cakap perkataan sama, tak boleh kata nama khas kecuali huruf Q, X, itu sahaja. V. V ya, V. X, Q, V sahaja yang dibenarkan kata nama khas macam nama orang. Tapi orang tu yang dikenali Tokoh. Ya, tokoh sahaja. Okey. So, untuk situasi pertama Asri menentang Kaina. Dua pasangan, maksudnya 4 orang, terperangkap dalam sebuah bangunan yang sedang marak terbakar. Kita akan mulakan daripada Aina, Kanda, Harry dan juga Aslah, anda rotate balik. Okey? Okey, so jom kita mulakan. Abjad berantai daripada Aina. 1, 2, 3. Alamak weh, macam mana ni? Bomba, bomba, bomba. Selamatkan api. Bomba, 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 bomba. Cuba awak buat sesuatu. Tak payah nak panggil-panggil bomba sangat. Cuba buat sesuatu. Di mana pintu keluar ni? Nak keluar. Elak weh, nak jatuh tu. Elak terus kau Gagal kita nak keluar daripada sini kalau kita tak berusaha dengan betul. Habislah rentung. Tak ada. Ini boleh mendatangkan kesihatan yang tak baik weh, asap. Jangan cakap macam tu. Keluar. Kalau kau nak cakap macam tu, kau keluar sekarang. Lama-lama dalam ni kita boleh mati. Tak nak. Macam tak ada bunyi bantuan pun weh. Nino. Bunyi siren bomba tu. Betul lah Nino. Oi. Bunyi polis. Bomba dan polis datang selamatkan kita. Alhamdulillah. Polis. Takut. Dia nak tangkap aku ke? Aku tak nak terbakar dalam ni. Korin. Dalam gelap ni takut ada korin. Rasa macam itulah yang aku tak nak sebab ada koring.
Subhanallah. Betul. Betul. Kita kalau ada koren kita kena berdoa supaya tidak kacau kita. Takutnya hantu. Untuk pengetahuan korang, kalau kebakaran ni, bahaya. Brum brum kemari. Kenapa tu? Oh, ada telefon. Bomba kau, jangan nak masuk. Oh, macam mana nak masuk? Api barak ni. Walau bagaimanapun, bomba dah call tadi. Walau bagaimanapun, kita kena turun juga. Ex aku pun ada dalam ni lah. Sama-sama terbakar dengan kita. Yang hari tu ke yang semalam? Ziana ke? Ziana Zin ke nama dia? Okey. Kata nama gas untuk Zack tidak dibenarkan. Okey, jadi kanda terkeluar daripada game ini. Kita akan mulakan dengan Zack dari Airi Azrul. 1, 2, 3. Zaman ini kebakaran kita kena azan. Zaman ni. Azan. Cuba awak azan. Belum cuba, belum tahu. Cubalah tengok nak dengar. Cuba. Kali keberapa awak nak saya cuba ni? Tadi pertama kali saya dah try dah azan. Okey, dah keluar. Okey. Lambat. Okey. Terima kasih. Sangkut. Okey, sekarang ni hanya tinggal Harry dan juga Aina. Okey. Nampak dia tak boleh lambat pun 2 second nak ke 3 second tu kita dah pop. Kalau tak boleh sebut lagi. Okey, kita akan mulakan huruf D dari Aina. Dalam waktu kecemasan macam ni, kita kena buat keputusan yang tepat. Elak adalah keputusan yang betul. Kau nak elak? Bagi aku elak dulu. Gong maknanya elak tadi. Susahnya. Boleh. Boleh. Okey. Gong pula tiba-tiba. Kebakaran ni. Ini yang dinamakan sebagai satu cara yang betul. Jangan kau nak ajar-ajar aku lah pula. Kau cakap aku ajar kau. Ini bukan ajar. Lepas tu, ini apa? Manalah aku tahu. Ini aku guna isi hati aku untuk sampaikan dekat kau. Ni aku baru tahu ni isi hati kau. Oh, baru tahu rupanya. Jadi selama ni kau main-mainkan aku. Pelik lah kau ni. Main-main apa? Kebakaran ni real. Questioning again. That's all that you can do. Right. You are so right. Tu dia. Ini saja yang kau berani buat. No. Ini berbana. Aina atau Kaina memenangi round yang pertama. Okey. Okey, satu mata untuk tim Lover. Lover! Okey, jadi kita akan pergi ke game seterusnya. Di antara fighter kita menjemput Faiz Sejarah. Menentang Wazan. Alright. Jadi Faiz Sejarah menentang Wazan. Faiz Sejarah kita tahu memang power bab alfabet ni. Lagi-lagi ni. Faiz je, sejarah tak? Sejarah tak? Okey, jadi kita akan mulakan daripada Faiz terlebih dahulu. Situasi untuk Faiz Sejarah menentang Wazan adalah 4 orang kawan angkasawan naik ke Marih. Bertemu alien. Jumpa alien. Silakan. 4 orang angkasawan pergi ke Marih berjumpa alien. Silakan. Alamak, takutnya naik angkasawan. Angkasawan tu adalah nama orang tu tau. Angkasa.
Tak, barang kawan Anwar baru kan, kawan dengan Luqman sangat. Lama sangat kan kawan dengan Luqman Musa ni. Alamak, takutnya naik angkasa. Bi memang takut pun. Cuba tengok menatang apa tu? Apa? Cuba tengok tu menatang apa tu? Mula-mula weh. Cuba tengok menatang apa tu? Mula-mula weh. Tak. Biar boleh. Tengok biar. Okey. Cuba tengok menatang apa tu? Di mana? Di mana binatang tersebut? Engkau ni tak tengok kah tuna? Fuyo, sini ke angkasanya. Gagah perkasa juga tu. Besar tu. Alamak, macam mana kita nak buat ni? Ini bukan masanya kita fikir pasal binatang tu. Ini masanya kita menikmati suasana angkasa. Kalau kamu nak... Terima kasih dua. Terima kasih dua. Kita mulakan dengan J daripada Reef. Jumpa pun tempat kita nak duduk malam ni. Kat mana? Lama lagi tu kita mau jumpa tempat yang kau mau cari tu. Mana agak-agak kalau kita nak pergi jalan-jalan ni? Ni sekarang ni, asal aku terapung-terapung kat sini, tak ada tempat ke aku boleh duduk betul-betul? Oh, mungkin tiada tarikan graviti. Lepas tu? Q lah tu saya keluar. Q apa? Q Haida je. Okey, kita akan start dengan Q terlebih dahulu daripada Faika Balkis. Q Haidar pernah datang sini dengan aku. Kau pernah? Tak pernah kan? Real ke tu? Serius? Serius lah, real. Tak, aku tak rasa yang benda tu betul. Mustahil. Tak percaya, jealous lah tu. Vest pun ada kat sini. Okey, terima kasih. Wow, Faiz sejarah. Ada pemenangnya. Banyak-banyak game ni first menang. Luar akhirnya. Satu sama, fighter mendapatkan poin yang pertama. Silakan. Cepat. First time menang ni. Cepat. Fighter! Wacha. Okey, dan seterusnya kita bawa masuk daripada Lover Daka menentang fighter Capi Shah. Okey, so untuk Capi Shah menentang Daka, kita akan start dengan Daus Bajo terlebih dahulu. Jadi situasi untuk Daka Capi Shah adalah dua pasangan pergi ke tempat bomo untuk pakai susu. Dah baju cucu-cucu. Boleh. okey, dipersilakan. Daus akan mulakan daripada abjad A. 1, 2, 3. Aku nak guna susuk pasang dekat dagu, hidung, dahi. Boleh ke? Cucuk doktor lagi selamat lah daripada pergi tempat kurafat macam ni. Doktor kata susuk tu lagi better daripada cucuk doktor. Engkau feeling nak jumpa doktor. Doktor mahal lah, susuk murah sikit. Fikirlah dulu sebelum bercakap. Gagal lah korang ni jadi manusia. Haruslah kita pergi buat susuk tu sebab orang kata best. Inilah aku rasa kita memang kena perlu buat susuk. Doktor tu belakang cerita. Jom, aku setuju pula kali ni. Kalau macam tu, aku setuju juga. Lama-lama susuk tu akan jadi rosak nanti macam mana? Mana dia rosak kepala engkau? Nama bomoh tu apa? Volkswagen Alagustus, tu nama dia. Okey, terima kasih. Oh, tidak dibenarkan. Oh, tak boleh Yang boleh nama? Okey. Kita akan mula dengan O daripada Pika. 1, 2,
3. Onta-onta susuk tu mahal agaknya nak pakai. Perasaan aku tak mahal sebab hari tu aku dah pernah buat dekat pipi. Queen Elizabeth pun pernah jumpa bomoh ni rasanya. Rasa-rasanya dia pakai dekat mana?